Pemilihan Tawau ini memberi kesan yang sangat signifikan. Ia memberi ruang dan peluang kepada warga Tawau untuk mendapat informasi berkaitan program-program yang ditawarkan oleh kerajaan. Kita optimis kerjasama dan hubungan akrab antara kedua-dua kerajaan, negeri dan persekutuan adalah kunci kepada kejayaan kita bersama dalam mencapai matlamat masyarakat madani. Sabah ini punya potensi yang besar. Kalau Sabah diurus dengan baik, dengan khazanahnya, dengan tarikan pelabur yang ada, saya yakin Sabah akan juga terangkat sebagai salah satu negeri yang maju di Malaysia. Nasib baik kita ada Ketua Menteri. Saya ucap terima kasih pada Ketua Menteri Haji Ji. Jalan terus, jangan peduli masalah lain. Barulah boleh kita hidupkan negara Malaysia yang hebat dan negeri Sabah yang maju.